بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-211. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-An'am dari ayat 33 hingga ke 41. Dalam sesi lalu kita telah lihat Allah menggambarkan apa yang akan jadi di hari akhirat apabila semua makhluk dikumpulkan untuk menerima pembalasan. Allah terangkan nasib 3 kumpulan yang rugi dan menyesal, iaitu pertama mereka yang mensyirikkan Allah, kedua pembesar-pembesar musyrikin Mekah yang ingkar, dan ketiga orang-orang yang tidak percaya kewujudan hari kiamat. Pertama, orang-orang yang mensyirikkan Allah akan ditanya di mana sekutu-sekutu Allah yang mereka percaya atau sembah semasa di dunia dahulu. Mereka berbohong, tidak mengaku telah mensyirikkan Allah. Mereka menyatakan penyesalan dan ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka, satu penyesalan yang sudah terlambat. Kumpulan kedua pula iaitu pembesar-pembesar musyrikin Mekah yang datang untuk mendengar Al-Quran tetapi tidak mendapat manfaat darinya, iaitu tidak mendapat hidayah kerana Allah menutup hati dan pendengaran mereka disebabkan mereka merupakan orang-orang yang tidak inginkan kebenaran. Mereka menjadi orang-orang yang rugi. Kumpulan ketiga, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat menyebabkan mereka tidak bersedia apabila kiamat datang secara tiba-tiba. Mereka tiada bekalan dan menjadi orang-orang yang rugi di hari akhirat. Mereka juga menyatakan penyesalan kerana telah lalai dengan dunia yang tidak kekal dan yang memperdayakan. Mari kita lihat seterusnya apa lagi peringatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun. So ayat ini mempunyai 22 perkataan iaitu qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinna az-zalimina biayati Allahi yajhadun. Qad ni adalah harfun tahqiq, makna sungguh. Na'lamu kami mengetahui, ini adalah fa'il mudhari' marfu' dan mendapat fa'il dhamir mustatir tak adanya nahnu. Inna harfun nasi dan taukid maknanya bahawa. Hu ni ia, ni adalah dhamir huwa dan merupakan isim ina ya. Dan la ni pasti harfun ibtida'. Yahzunu akan menyedihkan, ni fa'il mudhari' marfu' dan mendapat fa'il dhamir mustatir tak adanya huwa. Kani dhamir anta maf'ul bi, makna kamu. Sungguh kami mengetahui bahawa ia pasti akan menyedihkan kamu. Kami ni adalah rujuk pada Allah dan kamu ni adalah Rasulullah. Jadi ayat ini menyambung kisah Rasulullah dengan puak-puak yang ingkar yang tidak menerima Al-Quran. Allah memberitahu Rasulullah bahawa Allah mengerti yang Rasulullah berduka cita dengan keingkaran yang berlaku kerana Rasulullah sememangnya inginkan seramai mungkin kaumnya beriman dan taat kepada Allah. Rasulullah juga sedih dengan sambutan buruk yang diterima baginda. Itu baginda diejek dan dikatakan ahli sihir, gila dan berbagai lagi. Semasa surah ini turun, baginda sedang menghadapi kemuncak penentangan kaum musyrikin Mekah. Ini semua mendukacitakan baginda. Allazi, apa yang, ya, ni adalah isim mausul huwa, dia merupakan kabar ina. Tadi ada isim ina tadi kan. Yaquluna, mereka katakan, fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il dhamir muttasil mabni dengan atas sukun tak adanya hum fi marfu'in. Fa'ani maka harfun istinaf, inna sesungguhnya ni harfun nasi dan taukid, dan hum ni mereka ni adalah dhamir hum dan dia merupakan isim ina. Dan la ni tidak, ni harfun nafi, yukazibuna mendustakan, ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il dhamir muttasil mabni dengan atas sukun tak adanya hum fi marfu'in. Dia merupakan kabar ina kepada isim ina ni ya. And then tukar ni adalah dhamir anta maf'ul bi, makna kamu. Apa yang mereka katakan, maka sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu.
Jadi ayat ini turun kerana Allah hendak menghibur Rasulullah sebenarnya. Allah sebut orang-orang yang ingkar itu bukanlah mendustakan Rasulullah. Ya, ini menunjukkan Allah sentiasa bersama dengan Rasulullah dan menjaga baginda, termasuk perasaan baginda. Ya. Jadi kita lihat, kalau Allah kata sebenarnya mereka bukan mendustakan Rasulullah, jadi apa yang mereka dustakan? Wa dan ni harfun ataf. Lakinna akan tetapi. Ini ada harfun istidrak. Dan dia merupakan saudara ina. Jadi bila dia nawasih juga, dan kita ada isim lakinna dan juga kabar lakinna. So isim lakinna kita az-zalimina lah ni. Isim marfa samsiah mansub, orang-orang yang zalim. Bini terhadap harfu ja, ayati ayat-ayat keterangan. Ni isim majrul, dia jamak muannas salim. Dia bi ayatillah. Ayatillah ni apa tu isim majrul dengan isim marfa samsiah majrul. Jadi dia adalah mudhaf ilaih, dua isim gandingan kan. Ayat-ayat keterangan Allah. Yajhaduna, mereka mengingkari. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il dan mim mutasim mabni wa atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Dia merupakan kabar lakina. Dan lakina zalimina bi ayatillahi yajhaduna ni adalah matuf sebab kita ada ataf di sini kan. Jadi matuf alai dia adalah innahum la yakzibun lah tadi ni. Innahum la yukazibun. So sesungguhnya mereka tidak mendustakan dekat kamu. Jadi Allah kata apa tu orang-orang ni, orang musyrik Mekah ni sebenarnya apa tu bukan mendustakan Rasulullah, tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat keterangan Allah, mereka mengingkari. Jadi sebenarnya mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah kerana Rasulullah hanya menyampaikan. Yang mereka debat dan tolak adalah ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang zalim, Allah kata ya. Iaitu menzalimi diri mereka sendirilah. Kerana apabila berbuat demikian, mengingkari ayat-ayat Allah, sebenarnya mereka menempah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-34. Walaqad kuzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila li kalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. So ayat ini mempunyai 34 perkataan iaitu walaqad kuzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min naba'i al-mursalina. Wa ni adalah harfun istinam dan. La ni benar, ni harfun qasam. Qad sungguh, ni harfun tahqiq. Kuzibat telah didustakan, ni adalah fi'il maddi mabni majhul untuk hiya. Ni rusulun, para rasul, isim nakirah marfu'. Dia merupakan naib fa'il untuk perkataan kuzibat ni. Dan kita lihat qad kuzibat rusulun ni adalah jawab qasam sebab kita ada harfun qasam ni kan. Benar. Sungguh telah didustakan para rasul. Min ni daripada, ni harfun ja, and then qabli, sebelum ni zaraf zaman, and then ka ni qablika, ni kita zaraf zaman dengan damir antar jadi mudhaf ilaih di sini, sebelum kamu. Dan benar sungguh telah didustakan para rasul daripada sebelum kamu. Ini merujuk pada Rasulullah jugalah. Jadi Allah beritahu pengalaman didustakan bukan sahaja dialami Nabi Muhammad SAW, tetapi telah dilalui oleh nabi-nabi dahulu juga. Fa, maka ni harfun ataf, sabaru, mereka bersabar. Fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il dan min mutasim mabni dengan waktu sukun tak adanya hum fi majrafi'in. Dia matu sebab ataf kan. Jadi matu halai dia tadi ni kuzibat rusulun lah. Telah didustakan para rasul. Ni sabaru, mereka bersabar. Jadi dua-dua adalah ayat fi'liyah. Ala ke atas harfu ja. Ma ni apa yang, ni harfun nafi. Kuzibu, mereka dustakan. Ini adalah fi'il madhi mabni majhul dalam tapak naib fa'il dan mim mutasim mabni wa atas sukun tak adanya hum fi madhi rafi'in. Maka mereka bersabar ke atas apa yang mereka dustakan. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi dahulu yang diuji dengan keingkaran kaumnya itu bersabar dengan tindak tanduk mereka yang mungkar. Mereka bersabar kerana Allah. Jadi mereka terus berdakwah dan tidak meninggalkan kaum mereka. Memang banyak kisah Nabi-Nabi yang menghadapi berbagai rintangan disebut dalam Al-Quran. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain. Yang setengah-setengahnya kita telah pun baca dalam surah-surah yang kita telah buat dahulu. Ya.
Wa ni harfun ataf makna dan. Uzu, mereka dianiaya. Fi'il madi mabni majhul dalam tempat naib fa'il dan mir mutasil mabni dengan waw dan atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia sabaru lah. Sabaru dengan uzu, dua-dua fi'il. Hatta harfu jar dan ghayah sampai. Ata datang. Ni fi'il madi mabni huwa. And then hum mereka. Ni damir hum maf'ul bih lah di sini. Nasru pertolongan. Ni adalah isim marfu'. Dia fa'il kepada perkataan fi'il ata ni. Datang. Pertolongan datang. And then nasruna. Pertolongan kami. Ni damir nahnu. Isim dengan damir. Jadi dia mudhaf ilaih di sini. Dan mereka dianiaya sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi Allah kata ramai rasul-rasul yang dianiaya. Yang disakiti dengan perkataan dan perbuatan. Mereka terus bersabar sehingga sampai pertolongan Allah. Iaitu Allah memenangkan rasul-rasul dan musuh-musuh mereka dibinasakan akhirnya. Ya. Wa ni harfun ataf makna dan. La tidak ada. Ni harfu la nafi lil jins. And then mubaddila pengganti. Ni isim mansub. Dia isim la lah untuk la ni. And then li kalimati ni. Ni adalah jawab majrul dan juga merupakan khabar la kepada isim la ni. Terhadap kalimah-kalimah. Allahi, Allah lah. Ni isim al-fasal majrul. Dia adalah dua isim gandingan ni. Kalimatillah ni isim majrul dengan isim al-fasal majrul. Jadi dia ada mudhaf ilaih di sini. La mubadila li kalimatillah ni adalah maktuf sebab kita ada ataf di sini kan. So maktuf alaih dia tadi kita ada ni lah. Qad kuzibat rusulun kan. Sungguh telah didustakan para rasul. Ni di sini tidak ada pengganti terhadap kalimah-kalimah Allah. Ya. Jadi di sini ayat ini bermaksud tiada siapa yang dapat mengubah kalimah Allah. Jadi apa yang termaktub dalam Al-Quran sama ada akidah, cara beribadah, hukum hakam, kisah-kisah, janji-janji Allah termasuk puji-pujian mesti disampaikan dengan sebenar dan diamalkan. Jadi tidak boleh ditukar ikut selera. Jadi ini merupakan juga peringatan kepada pendakwah-pendakwah untuk menyampaikan perkara yang benar dari Al-Quran. Juga jika dakwah mereka ditolak, kena bersabar sebagaimana Rasulullah disuruh bersabar dengan berbagai dugaan tanpa berputus asa. Lagi satu kita lihat apa tu Allah kata janji Allah ni iaitu untuk memenangkan rasul-rasul. Kerana Nabi Muhammad SAW disuruh bersabar, jadi akhirnya Rasulullah akan dimenangkan. Ya. Jadi itu adalah termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran yang janji-janji Allah, jadi itu adalah benar. Ya. Wa ni harfun ataf makna dan. La benar ni harfun qasam. Qad sungguh ni harfun tahqiq. Ja'a telah datang ni fi'il madi mabni untuk huwa. Fa'il dia ni mahzuf dan ditakdirkan sebagai khabar. Khabar telah datang ni. Ka ni damir anta ni maf'ul bih lah di sini. Sungguh telah datang kepada kamu, kabar telah datang kepada kamu, min daripada harfu jar, nabai berita, isim majrul, and then nabail mursalin, berita para rasul. Ni isim majrul bergandingan dengan isim makrifah kamar yang majrul, jamak mu'annas salim ni jadi dua isim gandingan, dia mudhaf ilaih di sini. Dan qad ja'aka min nabail mursalin ni adalah jawab qasam sebab kita ada harfu qasam di sini kan. Dan juga dia adalah maktuf kerana dia ataf di sini. Sungguh telah datang kepada kamu daripada berita para rasul. Jadi maktuf alaih dia masih lagi qad kuzibat rusulun ni. Sungguh telah didustakan para rasul. Jadi di sini dan benar sungguh telah datang kabar kepada kamu daripada berita para rasul. Jadi kisah rasul-rasul yang disampaikan dalam Al-Quran adalah benar. Rasul-rasul ditentang kerana membawa ajaran tauhid. Ia menjadi pengajaran kerana memang sukar untuk menjauhkan manusia dari melakukan syirik dan bid'ah. Ayat ke-35. Wa in kana kabura alaika i'raduhum fa inis tata'ta an tabtaghiya nafakan fil ard. Fa inis tata'ta an tabtaghiya nafakan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Ayat ini mempunyai 40 perkataan iaitu wa in kana kabura alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafakan fi al-ardi aw sulaman fi as-sama'i fa ta'tiyahum bi ayatin wa law syaa Allahu la jama'ahum ala al-huda fa la takuna anna min al-jahilina.
Wa ni adalah pun istinah makna dan. In jika itu nahwu syarat dan jazam, kana adalah ni fi'il madhi mabni dan dapat isim kana dan mil mustatir tak adanya huwa. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada pun syarat di sini ya. Dan kabura berat ni fi'il madhi mabni untuk huwa, alaika jawab majrur bagi kamu. I'radu berpalingnya. Ni isim ma'rifah, isim marfu' merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan kabura ni. Berpalingnya berat bagi kamu ya. Kamu ni Rasulullah. Hum mereka ni adalah damir hum, isim dengan damir jadi mudhaf ilaih di sini. Dan kabura alaika i'raduhum ni adalah khabar kana kepada isim kana ni. Dan jika itu adalah berat bagi kamu berpalingnya mereka, iaitu merujuk kepada mereka ni, merujuk kepada kaum musyrikin Mekah lah. Berpalingnya itu iaitu bila mereka menolak atau menentang dakwah Rasulullah ya. Jadi sama ada penolakan mereka atau penentangan mereka itu memberatkan hati baginda ni, berat bagi kamu ni, merujuk pada Rasulullah ya. Jadi Allah sebenarnya memujuk Rasulullah ya, sebab kaum musyrik Mekah sangat degil. Jadi berpalingnya tu kalau berat pada Rasulullah, tapi sebenarnya Rasulullah kena terima kerana Rasulullah perlu faham hati kaum musyrikin Mekah ni memang sangat keras. Jadi memang sangat sukar dan almost impossible sebenarnya untuk mendapat penerimaan yang total ya. Fa maka ni harfun rabita dan jawab syarat. Ini jika ni harfun syarat dan jazam. Istata'ta kamu mampu. Ini kita lihat ini adalah fi'il madhi mabni dan tapak fa'il damir muttasil mabni dengan ta atas fathah. Tadinya anta dan fi mari rafi'in. Dia merupakan jawab syarat sebab kita ada ni kan harfun jawab syarat ni. Ni jawab ayat kepada ayat syarat tadi kita ada ni. Inka nakabura alaika ni tadi kan, itu jika itu berat bagi kamu bagi Rasulullah. Dan jika kamu mampu, ni an untuk ni harfun nasab. Tabtaria membuat ni adalah fi'il mudhari' mansub dan tapak fa'il damir mustatir tak adanya anta. Nafaqan lubang ni isim nakira mansub maf'ul bih lah di sini. Fi di harfu jar dan al-ardi bumi ni isim ma'rifah kamariyah majrur. Maka jika kamu mampu untuk membuat lubang di bumi, jadi Allah bercakap dengan Rasulullah ya. Allah buat perbandingan betapa sukarnya nak mendapat kaum musyrikin Mekah ni untuk menerima dakwah tu, seperti nak membuat ni Rasulullah nak buat lubang menembusi bumi ni. Impossible kan, not easy kan. Macam mana nak buat lubang menembusi bumi? Menembusi itu terus tembus kan. Dunia ni kan luas kan, besar kan. Macam mana nak buat tu? Rasulullah nak buat. Jadi ini merupakan perbandingan yang Allah tunjukkan ya. Atau ni harfun ataf. Sulaman tangga ni isim nakira mansub maktuf ni sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi nafakan lah tadi kan, kita ada nafakan ni tadi. Nafakan tadi lubang kan. Ni sulaman ni tangga. Fi harfu jar and then as-sama'i langit. Ni isim marfu' samsa majrur. Fa ni supaya harfun ataf tak ya kamu dapat bawakan ni fi'il mudhari' mansub maktuf sebab ataf. So maktuf alai dia tadi kita ada tabtaria kan. Tabtaria itu membuat. Ni takti kamu bawakan hum kepada mereka. Ni adalah damir hum maf'ul bih di sini. Bi ayatin mukjizat harfu jar dan juga isim majrur. Atau tangga ke langit supaya kamu dapat bawakan kepada mereka mukjizat. Jadi satu lagi Allah kata atau buat tangga ke langit untuk mendatangkan mukjizat. Jadi memang mustahil lah kan untuk Rasulullah buat sendiri tanpa pertolongan Allah, nak gali lubang menembusi bumi dan juga atau buat langit, buat tangga nak naik ke langit kan. Begitulah perbandingan yang Allah buat untuk mendapatkan kaum musyrikin Mekah ni beriman ya secara total. Jadi memang sukar. Jadi nak menunjukkan betapa uphill task, really uphill task untuk Rasulullah ni ya. Jadi sebenarnya ayat ini memujuk Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah berat dengan orang-orang ni musyrikin Mekah ni menolak baginda, jadi itulah perbandingannya. Memang sukar. Jadi Allah memang maklum dengan perkara tersebut. Tapi Rasulullah ni sebab baginda sangatlah mulia ya, nakkan kaum musyrikin Mekah beriman seberapa ramai yang boleh, sebab baginda memang nak sangat menyelamatkan kaumnya dari neraka ya. Jadi itulah Rasulullah berusaha bersungguh-sungguh juga, bersusah payah, walaupun Allah kata memang itu merupakan satu perkara yang almost impossible lah ya.
Wa ni harfun istinaf mana dan. Lau sekiranya harfun syarat dan sya'a menghendaki fi'il madhi mabni untuk huwa Allahu Allah. Ni isim ma'rifah samsiah marfu dimulakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan sya'a ni. Allah menghendaki La ni harfun jawab tentu. Ni jamaah dia mengumpulkan ni fi'il madhi mabni dapat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia bukan jawab syarat sebab kita ada tadi lau tadi kan. Lau ni itu harfun syarat. So jawab dia sekiranya menghendaki Allah tentu dia mengumpulkan hum mereka damir hum maf'ul bi ala di dalam. Ni harfu ca. Sekiranya Allah hendak tentu Allah mengumpulkan mereka dalam, kita tengok apa benda dalam mana ni Al-Huda petunjuk. Isim ma'rifah kamar majrur dengan kasrah muqaddarah ni Dan jadi Allah kata Allah boleh kumpulkan mereka dalam mendapat petunjuk lah, maknanya kalau Allah hendak Allah boleh beri. Tapi ini adalah memberi petunjuk ni adalah di luar kuasa Rasulullah. Jadi Rasulullah tak boleh nak menentukan semua kaumnya tu atau setiap manusia ni mendapat hidayah, kerana Allah saja yang boleh buat dengan perkara tersebut. Jadi fa ni harful istinaf, maka la janganlah, harful nafi, nahi dan jazam. Takuna sekali-kali kamu menjadi. Ini fi'il mudhari' mabni nasi dengan fathah. Dalamnya terdapat isim takunu, itu damir mustatir tak adanya anta. Ena sungguh ni harfun taukid, min sebahagian dari harfu ja, al-jahilina orang-orang yang bodoh. Ni isim ma'rifah kamar majrur jamak muzakkar salim. Ni minal jahilina ni adalah khabar takunu kepada isim takuni. Maka janganlah sekali-kali kamu menjadi sungguh sebahagian daripada orang-orang yang bodoh. Jadi Allah larang Rasulullah untuk beria-ia membuat perkara yang memang sukar, dan jangan menjadi orang yang bodoh seperti juga orang-orang yang musyrik Mekah ni yang tak faham mengenai kuasa Allah dan juga apa yang Rasulullah boleh buat. Jadi ini adalah satu perkara yang peringatan yang mesti juga kita mengambil iktibar. Ayat ke-36, innama yastajibul lazina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. So ayat ini mempunyai 13 perkataan, iaitu innama yastajibu allazina yasma'una wa al mauta yab'asuhum Allahu summa ilaihi yurja'un. Innama ni kafatun dan ma'futatun lah dan taukid. Sungguh hanyalah. Yastajibu yang menjawab ialah fi'il mudhari' marfu untuk huwa. Alazina orang-orang yang. Ini isim mausul hum, dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yastajibu ni. Orang-orang yang menjawab ialah yasma'una mendengar. Ni fi'il mudhari' marfu dapat fa'il damir muttasil mabni wa atas sukun tak adanya hum fi mali rafi'in. Wa ni alfun ataf makna dan, al-mauta orang-orang yang mati. Ini isim ma'rifah kamariyah marfu, dia merupakan mubtada kepada khabar dia sini ya ba'asuhumullah ni ni orang-orang yang mati akan membangkitkan mereka Allah. Jadi kita lihat ya ba'asu ni adalah fi'il mudhari' marfu untuk huwa, hum ni adalah damir hum maf'ul bi, and then Allahu ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu, dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ya ba'asu ni. Allah akan membangkitkan. Dan al-mauta yab'asuhumullah ni orang-orang yang mati akan membangkitkan mereka Allah adalah maktuf, sebab kita ada ataf kan. So maktuf alai dia kita ada tadi ni lah yastajibul lazi ni, iaitu orang-orang yang menjawab tu. Jadi kita lihat dia adalah sama-sama ayat dan ayat fi'liyah dua-dua ni. Sungguh hanyalah yang menjawab ialah orang-orang yang mendengar, dan orang-orang yang mati akan membangkitkan mereka Allah. Jadi Allah kata namun bukan semua orang yang akan menolak, ada juga yang akan terima. Dan siapa yang menerima ni? Iaitu orang-orang yang mendengar, orang yang menerima seruan tauhid. Iaitu mereka yang mendengar ni. Allah actually kalau kita lihat tafsir, tafsir ni mendengar ni bukan saja mendengar, sebab dia boleh menerima seruan tauhid kepada Allah tu. Ia adalah mentadabur, yang faham dan lepas tu bila dia faham dia taat. Tetapi ada juga orang yang mendengar tapi tak tadabbur, tak faham, tak taat. Jadi mendengar ni adalah orang yang bersedia mendengar dengan minda yang terbuka dan ingin mencari kebenaran. Jadi lepas tu dan orang yang mati ni. Lepas tu kumpulan yang tidak mendengar ni adalah orang yang mati.
Yang hatinya mati ni sebenarnya, bukan orang tu mati, hidup berjalan tapi hati dia mati. Itu sebab dia tak boleh mendengar, dia tak boleh faham. Jadi Allah kata mereka akan dibangkitkan kepada Allah. Jadi mereka akan bertanggungjawablah kepada Allah kan. Kena menjawab di hari akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Summa pun ataf kemudian ilaihi jawaab majrur kepadanya. Yurja'un, mereka akan dikembalikan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' majhul dalam tempat naib fa'il dan muttasil mabni wa atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. Dan ilaihi yurja'un ni adalah maktuf sebab ataf kan. Kemudian kepadanya mereka akan dikembalikan. Jadi kita lihat di maktuf ni, maktuf alai dia tadi inilah ya ba'asuhumullah ni, itu Allah membangkitkan mereka kan. Ni padanya mereka akan dikembalikan. Jadi orang yang dibangkitkan Allah akan kembali berjumpa Allah untuk menerima balasan. Ya. Ayat ke-37. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. So kita lihat ayat ini mempunyai 24 perkataan, iaitu wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbihi qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aksarahum la ya'lamun. Wa ni adalah pun istinah makna dan. Qalu mereka berkata, ni fi'il madhi mabni dan tak fa'il lam mutasil mabni wa atas sukun takdirnya hum fi marrafin. Laula mengapa tidak, harfun syarat. Nuzila diturunkan, ni fi'il madhi mabni majhul, alaihi jaw majrul. Ayatun mukjizat ni adalah isim nakal marfu, dia merupakan naib fa'il yang dizahirkan pada perkataan nuzila ni. Mukjizat diturunkan. Min daripada harfu jar rabbi, Tuhan. Ini adalah isim majrul, dia adalah mudhaf, nanti kita lihat. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat daripada Tuhan. Jadi apa tu orang musyrikin Mekah ni apa tu minta atau bercakap kenapa Allah tidak apa tu memberi Rasulullah menurunkan mukjizat ni. Jadi sebenarnya ni adalah mereka mencari alasan saja ya. Apa tu sebab mereka tak terima Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Jadi mereka minta berbagai-bagai. Hi-nya, ni adalah damir huwa, dia mudhaf ilaihi lah. Tadi rabbihi kan, Tuhannya. Kul katakanlah, ni fi'il amar mabni dalam tapak fa'il damir mustatir. Takdirnya anta, inna sesungguhnya, harfu nasi dan taukid. Allah ni isim ma'rifat samsiah mansub, dia isim inna di sini. Dan qadirun, berkuasa, ni isim nakal marfu. Dia merupakan kabar inna kepada isim inna ni. Ala ke atas harfu ja, an untuk, ni harfu nasam. Yunazila menurunkan, ni fi'il mudhari' mansub dan tapak fa'il dan mustatir takdirnya huwa. Ayatan mukjizat ni isim nakal mansub, dia maf'ulun bih lah di sini. Tuhannya tadi katakanlah sesungguhnya Allah berkuasa ke atas untuk menurunkan mukjizat. Allah suruh Nabi Muhammad SAW menjawab, memang Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Sangat mudah sebenarnya bagi Allah. Tapi kenapa Allah tak turunkan? Kita lihat. Wa ni harfun ataf makna dan. Lakinna akan tetapi, ni harfun istidrak. Dan aksara kebanyakan, ni isim ma'rifah samsiah mansub, dia merupakan isim lakinna kan. Dan aksarahum kebanyakan mereka, ni isim dengan damir hum, jadi dia mudhaf ilaihi di sini. Dan la tidak, ni harfun nafi. Dan ya'lamuna menghendak mengetahui. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tapak fa'il damir muttasil mabni wa atas sukun takdirnya hum fi marfu'in. Dia merupakan kabar lakinna kepada isim lakinna ni. Lakina aksarahum la ya'lamun ni dalam atuf sebab kita ada ataf kan. So atuf alai dia ni lah. Innallaha qadirun ni. Sesungguhnya Allah berkuasa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu orang yang kufur ni tadi. Jadi Allah kata mereka yang kufur ni yang apa tu ingkar tidak mengerti akibat permintaan mereka ya, itu mereka minta azab dicepatkan. Seperti yang berlaku kepada kaum-kaum dahulu yang meminta mukjizat diturunkan. Mereka juga kaum banyak musyrik Mekah ni juga minta Rasulullah menurunkan mukjizat-mukjizat. Jadi ada yang Allah tak tunaikan kerana apa tu kalau Allah turunkan Allah tunaikan tapi mereka masih ingkar, mereka akan dibinasakan tanpa tangguh, tanpa dengan tiba-tiba ya.
Jadi itu adalah maknanya mereka tidak akan diberi tempoh. Jadi itulah Allah kata mereka ni tak faham, ya. Itu adalah peraturannya, ya. Ayat ke-38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. So ayat ini mempunyai 28 perkataan, iaitu wa ma min dabbatin fi al-ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fi al-kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Ma tidak ada, harfun nafi. Min daripada harfu ja. Dabbatin, binatang yang melata. Ni isim nakira marfu' dengan dhamma muqaddarah, di mubtada' di sini, ya. Fi adalah harfu ja, makna di, al-ardi, bumi. Ni isim ma'rifah kamariyah majrul. Wa ni harfun atah, makna dan. La tidak, ni harfun nafi dan taukid. Dan tidak ada daripada binatang yang melata di bumi, dan tidak, kita lihat Allah sebenarnya memberi bukti kekuasaannya dengan memberi contoh semua binatang yang melata di bumi ni adalah di bawah kuasa Allah. Nanti kita tengok sini. Ta'irin, burung. Ni isim nakira majrul, dia maktuf tadi. So maktuf alai dia tadi kita ada dabbatin lah. Itu binatang yang melata. Ni ta'irin, burung. Yatiru, yang terbang. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il lamir mustatir, tak adanya huwa di sini. Bi ni adalah harfu jar, makna dengan janahai. Ni kedua sayap. Ni isim majrul, dan janahaihi ni apa itu kedua sayapnya. Iaitu isim dengan damir, jadi dia mudhaf mudhaf ilaih di sini. Illa ni harfun istisna, melainkan. Umamun, umat-umat. Ni isim nakira marfu', dia merupakan khabar. Tadi kita ada mubtada' lah kan. Amsalu, seperti. Ni isim marfu', dia merupakan na'at kepada umamun ni. Jadi umamun amsalu, umat-umat seperti, ya. Dan burung apa tu terbang tadi, dan tidak burung yang terbang. Tadi binatang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti. Di sini Allah kata binatang-binatang apa tu yang melata dan juga yang terbang di udara, semuanya adalah makhluk yang Allah jadikan berkelompok-kelompok seperti manusia juga, melainkan umat-umat seperti manusia lah, Allah kata seperti kamu nanti kan. Jadi semua adalah di dalam kawalan Allah, ya. Kum, kamu. Ni adalah damir antum, dia mudhaf ilaih tadilah. Dan ma ni adalah harfun nafi, makna tidak. Faratna, kami luputkan. Ni fi'il madhi mabni atau fa'il lam muttasil mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi marrafi'in. Fi di dalam, ni harfu ja, dan al-kitabi, kitab. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Min daripada harfu ja, dan syai'in, sesuatu pun. Ini adalah isim nakira mansub dengan fathah muqaddarah, dia maf'ul mutlak. Iaitu apa tu, menerangkan intensiti perbuatan ni, iaitu takkan luput di dalam kitab daripada sesuatu pun. Jadi semuanya lah termasuk, jadi kan. Jadi kamu tidak kami luputkan di sini dalam kitab daripada sesuatu pun. Jadi semua perkara telah dimasukkan dalam kitab Allah. Bermakna semua dalam catatan Allah. Jadi tiada yang tertinggal. Jadi semua tertakluk kepada takdir Allah. Ya, semua apa tu binatang sampai semua makhluk termasuk binatang yang melata dan binatang yang terbang di udara. Jadi di bumi dan di udara semuanya adalah di bawah kuasa Allah. Jadi memang komplit kuasa Allah ni, ya. Summa, kemudian ni harfun ataf, ila ni harfun jam, makna kepada. Rabbi, Tuhan, ni isim majrur. Rabbihim, ni isim majrur dengan damir hum, jadi mudhaf ilaih di sini. Tuhan mereka, yusyaruna, mereka akan dikumpulkan. Fi'il mudhari' marfu' majhul dalam tempat naib fa'il, damir mustatir mabni dengan waw atas, damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi marrafi'in. Dia matuf lah sebab ada ataf di sini kan. Jadi matuf alai dia tadi kita ada ma faratna, tidak kami luputkan. Ni kemudian kepada Tuhan mereka, mereka akan dikumpulkan. Jadi semua makhluk akhirnya akan dikumpulkan untuk bertemu dengan Allah, yang untuk diadili dan menerima pembalasan pada hari akhirat kelak, ya. Ayat ke-39, wallazina kazzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. So ayat ini mempunyai 24 perkataan,
iaitu wa allazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi az-zulumat may yasha'i Allahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Wa ni adalah harful istinaf makna dan. Allazina ism mausul hum mubtada orang-orang yang kazzabu mendustakan ni fi'il madhi mabni dan tak fa'il dan mutasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi marraf'in. Bi terhadap harfu ja ni ayati ayat-ayat. Ni isim majrul ayatina ayat-ayat kami. Ni isim dengan damir nahnu dia mudhaf mudhaf ilaihi lah. Sumun adalah tuli. Ni isim nakira marfu' dia merupakan kabar kepada mubtada ni orang-orang yang ya. Wa ni adalah ataf makna dan. Bukmun bisu ni adalah isim nakira marfu'. Dia adalah matuf lah sebab ataf kan. So matuf halai dia sumun lah. Sumun bukmun tuli dan bisu ya. Dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami adalah tuli dan bisu. Ayat ni jelaskan. Jadi Allah ini merupakan ayat ancaman lah kepada orang-orang yang mendustakan atau menolak ayat-ayat Allah. Itu Allah kata mereka adalah pekak dan bisu ya. Jadi bermakna tidak mendapat faedah atau manfaat dari apa yang disampaikan. Fi di dalam ni harfu ja and then az-zulumati kegelapan ni adalah isim ma'rifah samsam majrur. Dan fi zulumati ni adalah khabar tani di dalam kegelapan, iaitu mereka ni tinggal dalam kegelapan lah atau kejahilan. Itu tak ada cahaya dalam hidup mereka. Ini bahaya kerana hidup tanpa panduan yang benar ni ya. Itu sebab Allah memberi ancaman ni sebenarnya. Mana isim syarat dia mubtada di sini, sesiapa yang yasha'i menghendaki. Ini fi'il mudhari' majzum untuk huwa, dia merupakan fi'il syarat di sini ya. Sebab kita ada isim syarat kan. Allahu Allah ni adalah isim ma'rifah samsam marfu' dia merupakan fa'il dan dizahirkan daripada fi'il yasha'i ni. Yudlil dia akan menyesatkan. Ni fi'il mudhari' majzum dapat fa'il damir mustatir tak adanya huwa, dia merupakan jawab syarat kepada syarat ni. Jika Allah menghendaki dia akan menyesatkan hu-nya ya. Ni damir huwa dia maf'ul bi di sini. Dan yasha'illahu yudlilhu ni merupakan kabar kepada mubtada man. Di dalam kegelapan dan sesiapa yang menghendaki Allah tersesat dia akan menyesatkannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah kata semua ketentuan sebenarnya adalah di tangan Allah. Sesiapa yang Allah nak sesatkan dia akan sesat. Allah membuat ketentuan atas kebijaksanaannya ya. Wa ni harfun ataf dan. Man sesiapa yang ni isim syarat dia merupakan mubtada di sini. Yasha. Dan dia kehendaki ni adalah fi'il mudhari' majzum dan tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa, dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada isim syarat di sini kan. Dan yaj'al dia akan menjadikan. Ini adalah fi'il mudhari' majzum, dia merupakan itu fa'il damir mustatir tak adanya huwa, and then dia merupakan jawab syarat kepada syarat ni. Sesiapa yang dia menghendaki itu Allah menghendaki, dan Allah dia akan menjadikan hu-nya ni ya. Ini damir huwa dia maf'ul bi di sini. Yaj'alhu ni adalah kabar kepada mubtada ni. Sesiapa yang dia kehendaki dia akan menjadikannya, itu may yasha' yaj'alhu ni itu matuf sebab ada ataf kan. So matuf alai dia tadi adalah ni lah may yasha'illahu yudlil. Apa tu siapa yang menghendaki Allah sesat dia akan sesat, dia akan menyesatkannya. Ni sebaliknya kalau Allah hendakkan dia menjadikannya ala siratin mustaqimin ni di atas jalan yang lurus. Itu ala ni adalah harfu jar. Dan siratin ni adalah isim nakira majrur. Jalan mustaqimin yang lurus isim nakira majrur dia merupakan naat kepada siratin ni. Jadi di sini Allah kata sesiapa yang Allah kehendaki dia menjadikannya di atas jalan yang lurus, dia akan berusaha, dia akan mendapatnya, dia akan dapat perkara tersebut. Tapi Allah akan menolong orang yang berusaha untuk kebaikan. Ya. Ayat ke-40, Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. So ini mempunyai 20 perkataan iaitu Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Qul ni adalah fi'il amr mabni dan bab fa'il dan min mustatir tak adanya anta, katakanlah ya. Ni apakah ni harful istifham. Ra'aita kamu lihat dan beritahuku. Ni fi'il madhi mabni dan bab fa'il dan min mutasil mabni dengan ta atas fathah tak adanya anta fi madhi rafi'in.
kum kamu ni damir antum maf'ul bih di sini. Ini sekiranya harfun syarat atau datang kepada ni fi'il madhi mabni untuk huwa. Dia merupakan fi'il syarat lah sebab ada harfun syarat di sini kan. Dan kum kamu damir antum maf'ul bih di sini. Azabu azab ni isim marfu' dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ata ni. And then azab datang kepada kamu ya. Dan azabullah azab Allah ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul, dia dua isim gandingan jadi mudhaf ilaih di sini. Katakanlah, apakah kamu lihat dan beritahuku kamu sekiranya datang kepada kamu azab Allah. Jadi kita lihat apa tu kita ada ayat syarat ni, sekiranya datang kepada kamu azab Allah, tapi tak ada jawab syarat tak ada, iaitu dia mahzuf. Kena fikirkanlah kalau azab Allah datang apa jadi ya. Jadi di sini Allah terus menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang musyrikin Mekah jika azab Allah datang kepada mereka di dunia lagi ya, seperti kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain tu. Jadi kalau datang tu bagaimana ya? Atau ni harfun ataf, ni atat datang, ni adalah fi'il madhi mabni untuk hiya, dia maktuf sebab ataf kan. So maktuf alaih dia tadi kita ada atalah. Dan kum ni kamu, ni damir antum maf'ul bih di sini. As-sa'atu waktu, ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu', dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan atat ni ya. Waktu atau hari kiamat datang kepada kamu. Dan ni adakah, ni harfun istifham, ghaira selain, isim mansub maf'ul bih di sini. Ghairallah, sikit selain Allah. Ni dua isim gandingan, ni isim ma'rifah samsiah majrul, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Tad'una, kamu menyeru. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il lamil mutasim mabni dengan waktu sukun, tak adanya hum, tandanya antum fi majra fi'il. Atau datang kepada kamu waktu iaitu hari kiamat. Adakah selain Allah kamu menyeru? Jadi Rasulullah disuruh tanya, kalau datang hari kiamat secara tiba-tiba, adakah kamu akan meminta pertolongan selain daripada Allah? Atau Allah yang kamu seru ni ya. Jika ni adalah harfun syarat dan jazam, kuntum kamu adalah. Ni fi'il madhi mabni dan tempat isim kana dan mim mutasim mabni dengan tak atas sukun. Tak adanya antum fi majra fi'il. Dia bukan fi'il syarat ya, sebab kita ada harfun syarat di sini. Sadiqina, orang-orang yang benar. Ni isim mansub jamak muzakkar salim, dia khabar kana kepada isim kana ni. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini satu lagi ayat syarat, tapi juga tak ada jawab, iaitu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi itu jika benar kamu percaya kepada sembahan-sembahan kamu, itu pertanyaan sindiran, kenapa tak minta pertolongan kepada mereka? Jadi itu tak perlu ayat syarat, itu kena fikirlah sendiri ya. Ayat ke-41. Bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ayat ini mempunyai 15 perkataan, iaitu bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Bal ni harfun idrab, makna bahkan iyahu hanya kepadanya. Damir mutasim mansub, damir munfasil mansub ni iyahu ni, itu hanya kepadanya, maf'ulun bih muqaddam ni tad'una, kamu menyeru. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir mutasim mabni dengan waktu sukun, tak adanya antum fi majra fi'il. Fa ni maka harfun ataf, yakshifu, dia akan menghilangkan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Dia adalah maktuf sebab ataf kan. So maktuf alaih dia tad'una ni lah. Jadi dua-dua adalah fi'il Ma ni adalah isim mausul maf'ulun bih, apa yang. Maka dia akan menghilangkan apa yang tad'una kamu seru. Fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir muttasil mabni wa atas sukun, tak adanya antum fi majra fi'il. Ilahi kepadanya, jauh majrur. Bahkan hanya kepadanya kamu menyeru, iaitu apabila dalam kesusahan, Allah sebut sebenarnya hanya kepada Allah yang akan kamu minta pertolongan. Dalam keadaan musibah atau kesempitan, kamu akan berdoa kepada Allah dan maka dia akan menghilangkan apa yang kamu seru kepadanya, iaitu bila ada musibah tu orang-orang yang ingkar ni akan terlupa akan mengenai tuhan-tuhan mereka yang lain, sembahan-sembahan yang lain untuk meminta pertolongan jadi dia akan sebenarnya bila dalam keadaan kesempitan atau terdesak, manusia akan kembali secara fitrah, kembali minta pertolongan kepada Allah
In harfun syarat dan jazam makna jika. Ya. Sya'a dia menghendaki. Ini adalah fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il dan mutasil mustatir. Tak adanya huwa, dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfun syarat di sini. Dan huwa ni dan harfun ataf. Tansauna, kamu melupakan. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mutasil mabni wa atas sukun. Tak adanya antum fi madra fi'il. Dia maktuf lah sebab ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada tad'una kan. Ni apa tu kamu menyeru. Ni kamu melupakan. Ma apa yang. Ni isim mausul maf'ul bih. Tusyrikuna, kamu sekutukan. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mim tasib mabni wa atas sukun. Tak adanya antum fi madhi raf'in. Jika dia menghendaki, itu Allah menghendaki dan kamu melupakan apa yang kamu sekutukan. Jadi Allah dia menghendaki ni tadi jika Allah Allah hendak Allah akan hilangkan musibah apabila diminta ya. Lepas tu Allah kata kamu akan melupakan sembahan kamu apabila menghadapi musibah atau dalam kesempitan. Ini bermakna dalam kesempitan manusia kembali kepada fitrah, iaitu ingat Allah. Jadi ciri orang musyrik cari Tuhan sebenar semasa susah. Jadi dalam sesi ini kita lihat Allah menghibur Rasulullah apabila baginda berduka cita dengan sambutan buruk kaum musyrikin Mekah terhadap dakwah baginda. Allah sebut orang-orang yang ingkar itu bukan mendusta baginda tetapi mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi Rasul-Rasul dahulu juga mengalami cabaran yang sama. Mereka dianiaya dan disakiti dengan perkataan dan perbuatan. Mereka terus bersabar sehingga sampai pertolongan Allah. Jadi Rasulullah tidak perlu rasa berat hati dengan penolakan mereka terhadap dakwah baginda. Jadi kita lihat ni adalah merupakan juga isyarat yang Rasulullah akan mendapat pertolongan dan akan menang, akan mendapat kejayaan akhirnya. Ya. Lepas tu kita lihat, tapi Rasulullah ni sebab baginda berhati mulia, ya, dia sangat ingin seberapa ramai kaumnya beriman supaya mereka terselamat dari neraka. Ya. Jadi Allah sebut, Allah berkuasa membuat mereka taat jika Allah hendak. Tapi Allah mahu manusia benar-benar beriman atas kehendak mereka sendiri. Mereka yang menyahut dakwah baginda adalah orang yang mendengar, sementara yang tidak adalah orang yang mati hatinya. Mereka akan mencari berbagai alasan termasuk minta diturunkan mukjizat dan berbagai lagi permintaan. Sebenarnya mereka tidak faham akibat permintaan mereka yang mengundang kebinasaan tanpa ditangguh apabila mereka ingkar. Kerana apabila mereka ingkar dengan permintaan permintaan mereka tertunai, ya. Ciptaan Allah semua termasuk haiwan yang melata di bumi dan yang terbang di angkasa adalah sama seperti ciptaan manusia, iaitu dicipta sebagai tanda kebesaran Allah. Allah juga sebut Al-Quran adalah wahyu Allah yang tiada siapa dapat mengubahnya. Orang-orang yang mendustakan atau menolak ayat Allah adalah pekak dan bisu. Oleh itu tidak mendapat manfaat dari apa yang disampaikan dan terus tinggal dalam kegelapan atau kejahilan. Na'udzubillahi min zalik. Semua ketentuan adalah di tangan Allah. Sesiapa yang Allah nak sesatkan, dia akan sesat. Begitu juga sebaliknya, siapa yang dikehendaki Allah atas jalan yang lurus, dia akan mendapat hidayah. Namun perlu diingat, Allah hanya menyesatkan sesiapa yang tidak inginkan kebenaran. Allah membuat ketentuan atas kebijaksanaan. Allah sebut sebenarnya dalam keadaan musibah atau kesempitan, manusia akan memohon pertolongan hanya dari Allah, tidak dari sembahan-sembahan mereka yang lain. Dalam kesempitan, manusia kembali kepada fitrah, iaitu ingat Allah. Semoga kita mendapat pengajaran dari peringatan-peringatan Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.